Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dapat sama-sama kembali bagi menyambung tadabbur Al-Quran surah Al-Munafiqun, surah yang ke-63. Kita telah masuk pada ayat ini, ayat ke-8. Iaitu tentang orang-orang yang munafik lah, yang membuat halangan kepada Nabi SAW dan para sahabat dia dan orang-orang beriman ni untuk mereka melaksanakan perintah-perintah Allah, menyampaikan risalah Allah, memajukan daulah Islamiyah ni. Baik, jadi kita mula dengan ayat 8 dulu. Kita baca ayat yang ke-8 surah ni, surat 555. Okey, 555. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yaquluna la in raja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adhal. Walillahil 'izzatu walirasulihi walil mu'minin. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Jadi mereka berkata. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni menyambung daripada ayat yang sebelumnya, iaitu kerosakan yang dilakukan oleh orang-orang munafik ni apa? Iaitu dosa lisan. Dan mereka menentang kaum muslimin bukan dengan pedang, bukan dengan cercaan, tak nampak macam tu, tapi dengan hasutan, dengan hasutan yang halus. Antaranya apa? Ayat yang kalau kita tengok ayat 7 tu, mereka itu ialah orang yang berkata kepada sesama mereka ni. Siapa mereka ni? Sebenarnya mereka ni rujuk pada seorang aja. Kita dah bincang yang lepas, saya ingat saya. Siapa mereka ni? Sebenarnya sepatutnya apa? Huwa. Sebab mereka ni sebenarnya ayat ni Allah tujukan Abdullah bin Ubay bin Salul. Tu seorang aja yang cakap. Ketika Nabi sampai, para sahabat sampai, jadi orang-orang hijrah ni, muhajirin banyak sampai dah. Dan mereka ni orang yang sebatang kara kebanyakan yang datang tanpa ada apa-apa. Kan? Kerana hijrah, kerana apa? Dihalau dari negara mereka. Jadi kata dia ni siapa? Dia kata kepada penduduk Madinah ni, la tunfiqu ala man inda Rasulillah. Janganlah kamu infakkan apa yang kamu miliki ni kepada siapa? Orang-orang yang di sisi Rasul itu, Rasulullah. Siapa dia? Maknanya orang yang menyertai Nabi yang hijrah tu.
dari Mekah ke Madinah. Tujuan dia apa? Hatta yang faddu, supaya sehinggalah mereka apa? Berjaya, mereka bubar. Maknanya pergi dah, tak jadi nak tinggal situ. Itu tujuan dia. Untuk melemahkan kedudukan orang-orang beriman yang mencari Nabi. Inilah kata siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul ni kepada rakan-rakan dia, kepada orang Madinah semua umumnya. Dan kata-kata dia ni didengari ke tidak? Dia bukan tokoh biasa. Dia ni memang dah ada nama sebelumnya lagi. Kalaulah Nabi tak sampai, silap-silap dia jadi pemimpin Madinah. Jadi dia bukan orang biasa. Dan dia lah senior yang daripada, saya dia daripada mana? Aus atau Khazraj, antara dua ni. Jadi mereka ni sering berperang. Senior-senior yang pemimpin semua dah mati, dia je tinggal seorang yang hidup lagi. Jadi memang dia memang apa dia, bakal jadi pemimpin lah. Sebab tak ada yang lebih matang, lebih pengalaman, lebih senior daripada dia. Calon dia. Jadi dia rasa kalau lah kan, memang ini masanya lah untuk diangkat. Tiba-tiba apa? Nabi pula datang, nak terus orang angkat Nabi. Jadi apa dia buat? Dia buat hasutan macam ni. Dia kata apa? Jangan kita beri bantuan kepada mereka ni, kan? Ini semua kita punya, tiba-tiba mereka pula nak dapat. Jadi ini kata siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul ni. Dan kata-kata dia ni sedikit sebanyak apa? Logik ke tak logik? Logik apa? Kan? Betul tak? Janganlah tolong. Logik lah. Jadi sedikit sebanyak masuk dalam hati-hati orang Madinah penduduk asal tu. Ini satu cabaran masa ni. Tapi apa berlaku? Dia lupa siapa yang berkuasa sebenarnya? Allah. Cuma yang Allah guna nak perkataan hum sebab mereka. Sebab termasuk yang menyokong, walaupun seorang dia cakap tapi yang lain sokong, sama lah tu, semua bersubahat sama. Dan sifat ni akan berterusan kepada siapa? Ramai yang lain juga. Mereka-mereka yang seterusnya yang cuba menghalang orang-orang yang ingin berhijrah, yang berjihad ni daripada jalan Allah, lalu dia lumpuhkan, dia lemahkan macam tu. Jangan tolonglah dia ni, kan? Begitulah keadaan dia. Jangan tolong madrasah Rasulullah tu. Jangan tolong untuk Nabi nak bina apa, institusi solat dia, jangan tolong, supaya mereka gagal buat benda tu. Inilah ciri-ciri siapa? Orang-orang munafik ni. Jadi tapi Allah kata apa? Walillahi khazainus samawati wal ard. Namun dia lupa, Allah lah pemilik segala perbendaharaan yang ada di langit dan bumi. Segala hasil bumi yang turun dari langit ni semuanya milik Allah, kan? Dan segala asbab-asbab untuk dapat rezeki juga siapa yang buat? Allah. Dan segala apa saja nak dorong, kan? Nak dorong orang tu nak bagi atau tidak, semuanya siapa yang pegang? Hati manusia, Allah juga. Jadi akhirnya apa? Mereka gagal dengan buat benda ni. Sebab tu Allah kata walakinnal munafiqina la yafqahun. Namun akan tetapi orang-orang munafik ini tidak, mereka mampu untuk hadam benda ni. Mereka tak boleh berfikir tentang hal ni. Sebab apa? Keimanan mereka kepada hari akhirat, kepada perkara gaib tu tak ada sebenarnya. Walaupun mereka solat, walaupun mereka berpuasa sama dengan kaum muslimin, walaupun mereka apa lagi? Belakang Nabi dengar syarahan Nabi. Dan walaupun mereka yang lebih besar apa dia? Ada yang turut menyertai jihad bersama Nabi. Ada. Ya. Tapi hakikatnya apa? Jiwa dekat akhirat langsung tak ada. Dia pergi dengan tujuan apa? Dengan tujuan dunia juga. Roh dia tak ada, roh akhirat dia tak ada. Jadi kita bimbang. Ini sifat munafik, Kemudian apa lagi Allah tambah dan ayat 8 kita baca tadi? Dan mereka berkata, tengok dengan yakin dia kata apa lagi? Dia ni kata la in raja'na ilal Madinah. Kalaulah sekiranya dia ni apa dia? Raja'na telah kembali kita ni ke Madinah nanti, la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Pastilah orang-orang yang mulia akan menghalau, mengusir orang-orang yang hina. Siapa ni? Kalau kita nanti nak masuk Madinah balik, lepas pergi balik perang ke, kita balik-balik,
Lepas ni apa? Hasil daripada tadi lah. Jadi dia sangka hasutan dia berjaya. Jadi dia sangka nanti orang takkan terima Nabi. Nanti kita sampai balik lepas ni, Nabi ni kena halau dah. Kan? Kena halau dah. Dia kata, jadi maksud dia ni al-azzu apa? Dia lah. Al-azzu ni maksudnya rujuk pada diri dia yang mulia. Dan azal ni siapa? Rujuk pada Nabi. Dalam tafsiran dia, al-azzu ni siapa? Dia. Dan al-azal ni Nabi, orang hina. Jadi orang yang sama Nabi tu orang miskin, orang hina, orang yang kena halau daripada negeri dia. Jadi dia datang kat kita merempat, tiba-tiba kita nak tolong dia. Ini punya tanggapan dia. Jadi dia kata orang macam ni orang yang hina. Sebab tu dalam surah 9 sikap dia lagi, kita tengok lagi sikap orang munafik ni dalam surah 9 ayat yang ke-70. Taubah. Ke-70-nya sekejap. Ayat 75. Ayat 75. Kita kena baca dari 74 dulu kan. Kita baca, tengok ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Jadi mereka bersumpah dengan nama Allah terhadap apa yang mereka telah katakan. Iaitu apa? Yang mereka kata apa? Jangan sedekah kepada orang-orang bersama Nabi semua. Mereka nafikan semua benda tu. Mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan apa yang mereka ucapkan tadi, mereka tak buat. Ma qalu, tidaklah mereka berkata begitu. Walaqad qalu kalimatal kufri, namun sesungguhnya mereka telah mengatakan kalimat yang kufur. Wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka sebenarnya telah kufur sesudah mengaku Islam.
Wa hammu bima lam yanalu, dan mereka ni apa? Inginkan, bercita-cita tinggi terhadap apa yang mereka tak mampu nak buat. Apa dia? Ini sebenarnya tujuan dia, sebenarnya mereka harap Nabi ni tak ada masa tu, sebab mengganggu dia punya kedudukan, ketenangan, apa yang mereka dah miliki tadi di negeri itu. Ini sebahagian perasaan orang-orang munafik terhadap kedatangan Nabi membawa panji Islam lah macam ni. Dan wama naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluh, dan tidaklah mereka apa ni mencela ataupun membalas, melakukan sesuatu dendam, kecuali melainkan apa? Aghnahumullah sekiranya Allah dan Rasulnya telah melimpahkan kurniaan kepada mereka. Wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluh. Kalau Allah dan Rasul ni bagi apa? Kebaikan kat dia, okey, dia okey. Faham? Jadi dia takkan buat sesuatu tanpa ada habuan. Jadi kalau sesuatu yang Nabi bawa tu sesuai dengan apa dia nak, baru dia setuju. Okey, kemudian min fadlih fa in yatubu, sesungguhnya sekiranya mereka bertaubat, yaku khairul lakum, tentulah hal ini jauh lebih baik bagi mereka. Wa in yatawallau yu'azzibahumullah, dan sekiranya mereka berpaling, Allah, nescaya Allah akan azab mereka dengan azab yang pedih. Bila? Di dunia dan di akhirat. Wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir, tidak ada bagi mereka di dunia ini pelindung dan juga sebarang penolong pun. Baik, ini perangai dia yang Allah gambarkan. Satu lagi dalam ayat seterusnya, cuba tengok ayat 75. Kita baca ayat 75. Wa minhum man 'ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Jadi sikap dia tadi ayat 74, apa kita kesimpulan kita panggil? Opportunist lah. Kan? Opportunist. Jadi dia opportunist ni dia sebenarnya umum. Kadang-kadang bagus. Positif lah kalau positif. Tapi untuk seluruh dunia bagus. Tapi untuk akhirat, tak boleh. Kalau kita buat sikap macam ni, ke akhirat boleh tak? Habis. Tak boleh. Kan? Opportunist lah untuk akhirat. Ini yang mereka buat. Untuk tu tak boleh. Boleh tak kita buat macam tu pada ganjaran Allah? Boleh? Tak boleh. Tu jual agama lah nama dia. Inilah yang berlaku. Jadi antaranya lagi, tengok Allah gambar ayat 75. Wa minhum, dan dari kalangan mereka ada orang yang ahadallah, yang suka, yang berjanji kepada Allah. Sekiranya apa? Ataina min fadli, sekiranya engkau berikan kami rezeki kurniaan, apa yang kami hajatkan, lanasaddaqanna wa lanakunanna minas solihin, kami pasti kami akan apa ni? Sedekah, tolong, bantu, ataupun membenarkan apa yang engkau perintahkan, dan pasti kami akan termasuk dari kalangan orang-orang yang soleh. Jadi tengok, ni opportunist dengan akhirat. Apa dulu syarat? Ya Allah, kan? Macam mana? Sebelum saya jadi hamba-Mu, beri saya kekayaan dulu. Kalau saya dah dapat nanti, baru saya betul-betul jadi hamba Engkau. Boleh tak? Macam itulah seolah-olah gambaran dia. Jadi dia nak buat kebaikan, nak jadi orang soleh, tapi syarat dia apa? Bagi dulu. Boleh tak kita buat macam ni dengan janji-janji Allah? Tak boleh. Dengan manusia boleh? Dunia boleh. Sebab apa? Kenapa dunia boleh? Kenapa tak boleh buat dengan Allah tapi dengan orang boleh?
Ada satu jawapan je. Apa dia? Ni nama dia iman. Ni nama siddiq. Apa dia maksud dia? Dengan orang, walaupun dia saudara kita pun, kita kena sikap macam tu juga. Sebab apa? Dia nak kita tolong dia, kita boleh tak berhak tak untuk minta sesuatu juga? Boleh. Sebab apa? Sebab manusia. Manusia ni janji dia kadang-kadang apa? Faham tak? Tak boleh. Dia ada unsur macam tu. Tapi seolah bila buat macam dengan Allah, seolah apa? Allah pun boleh bohong kita lah, kita rasa. Faham tak? Seolah dia kata Allah ni apa? Mungkin boleh memungkiri janji. Faham? Boleh tak kita, maknanya kita sedang buat tasbih ke Allah ke sedang meletakkan Allah pada satu kedudukan yang tak layak bagi Allah? Jadi ini dalam hal sifat-sifat Allah. Kita sedang buat apa? Sedang kufur dengan sifat dia tu yang maha mengurniakan, maha apa dia, menepati janji tu semua tu. Soalan macam itulah kita rasa tak percayalah. Tunggu Allah bagi dulu saya, baru saya buat. Faham? Tak boleh. Boleh jadi apa? Kufur ni. Inilah. Ada tak kita buat macam ni? Kadang-kadang kita perasan tak kita kalau buat macam ni? Ada lah kan? Tunggu kaya sikit lah, nanti saya pergi lah. Sekejap, saya busy lagi. Saya sekarang tengah sibuk, baru nak bina kehidupan. Saya baru nak dapat rezeki saya ni. Nantilah Quran nanti dulu. Senang nanti saya baru belajar Quran. Okey tak? Itulah sikap kita juga. Kita buat dengan siapa? Masya Allah, dengan Tuhan kita, dengan pencipta yang agung. Jadi ini salah satu perbuatan dia. Dan tengok Allah uji. Ayat yang ke-76. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Maka tak kala dia telah memberikan kepada mereka kurniaannya, Allah bagi, tapi ni semua Allah uji dia. Apa berlaku pada dia? Bakhilu bihi. Tiba-tiba dia lupa. Terus dia sikap rasa apa? Kedekut. Selalu tak berlaku macam ni? Selalu. Cita-cita tinggi tu, janji nanti ni, tapi bila dapat bakhilu bihi. Tengok dia ubah janji dia. Dia ubah janji. Inilah sikap siapa? Sikap siapa ni? Sikap orang Islam. Tapi orang Islam yang tidak beriman dengan hari akhirat. Orang munafik ni dia orang Islam, tapi orang Islam yang sebenarnya tidak beriman dengan hari akhirat. Nampak istilah ni? Baru nampak. Kalau tidak kalau sebab munafik kan macam mana? Tak perasan lah. Kita mungkin jadi orang tu tak perasan kan? Tapi bila kita orang Islam yang sebenarnya tak beriman dengan hari akhirat, itulah orang munafik. Faham? Sikap dia macam ni. Jaga-jaga. Faham? Dan kemudian apa berlaku? Apa akibat dia? Jadi mereka berpaling daripada apa yang mereka ucap tadi, lupa macam tak pernah sebut. Kemudian wahum mu'ridun. Apa akibat dia? Sebut ayat 77. Ayat 77 فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. Fa'aqabahum, maka dia memberikan akibat buruk kepada mereka dengan apa? Memasukkan sifat nifak itu fi qulubihim. Allah tanamkan penyakit munafik dalam hati. Apa punca penyakit munafik tertanam dalam hati kita? Cuba teka. Kita belajar sesuatu kat sini. Jadi siapa nak ditanam oleh penyakit munafik,
banyaklah janji dengan Allah tapi lepas tu mungkiri. Faham? Siapa yang nak ditanam oleh Allah sifat munafik, na'udzubillah. Banyaklah buat janji dengan Allah tapi buat lepas tu apa? Mungkiri. Allah bagi kita macam-macam, lepas tu lupakan. Na'udzubillah min zalik. Kita banyak tak janji dengan Allah? Bila kita janji? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Janji nak jadi hamba dia. Janji nak hanya minta, kan, bergantung, harap pada dia saja. Betul tak? Tiba-tiba kita buat apa? Kita pun lupa. Maka ditanamkan ni. Apa ciri-ciri sifat munafik yang paling ketara? Apa dia? Tinggal Quran. Surah Surah 67. Surah 9 ayat 67. Surah 9 ayat 67. Ni ada dia punya, Allah describe kan antara ciri-ciri dia. Belakang sikit ya, masuk belakang. Muka surat belakang dia 197. Ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. Jadi orang-orang munafik lelaki dan orang-orang munafik perempuan, sikap dia dua antara dua ni sama saja, tak ada bezanya. Apa ciri dia? Ya'muruna bil munkar, dia terbalik ya. Allah suruh apa? Allah suruh kepada ma'ruf, ajak kepada Allah, tauhidkan dia, jangan lalai. Lagi apa? Jadilah orang yang suka menyumbang, yang jangan kedekut, tapi mereka tukar. Mereka bersikap mementingkan diri sendiri dan sebagainya. Kemudian ada sini wa yakbiduna aydiyahum tu, dan mereka menggenggam tangan mereka. Apa maksud dia? Bersikap kedekut. Memang ni. Dan lagi satu ni sikap ketara dia tu. Yang kedua, nasullaha. Ni dia selalu lupakan Tuhan. Antara bukti lupakan Tuhan, kurang zikir lagi. Yang paling ketara, kurang baca Quran. Mungkin sehari mungkin tak baca Quran pun, ataupun mungkin seminggu susah nak jumpa baca Quran juga. Itu nasullah, dia lupakan Allah. Bahkan dia lupakan Allah dalam apa? Dalam solat. Wala yazkurunallaha illa qalilan. Bahkan sampai solat pun tak ingat Allah pun, ingat dunia je, ingat barang dia semua je. Itu ciri-ciri tu. Itu tanda ada dah masuk bahaya. Tak kisahlah siapa pun. Sebab munafik ni dia boleh kena pada semua. Tokoh besar mana pun, ustaz setinggi mana pun ilmu dia pun boleh kena juga sifat nifak. Rupanya dia mengajar untuk tujuan apa? Dunia, sama je. Jadi bila saya cakap ni, ingatlah, bukan kita tuju pada siapa pun individu ke tak. Ini nasihat Allah untuk kita semua sebagai hamba dia yang akan bertemu dengan dia secara fardan, solo, seorang-seorang ni terjumpa dia, akan hadap dia. Kau munafik kita, siapa yang akan tentukan? Allah tentukan. Kita jangan main-main benda ni. Dia tak ada nak kita apa, kata si dia tak. Kita nanti jumpa Allah seorang-seorang dan Allah akan tentukan kita nifak ke tak nifak tu. Na'udzubillah. Tapi Allah dah beritahu dah, dia punya kaki ukur kat mana? Al-Quran. Lepas tu ulama sebut, siapa nak rawat penyakit munafik dalam diri dia apa? Satu je jalan dia, tak ada Al-Quran. Tu je. Sebab dia ni diagnose dia, tak ada doktor yang boleh diagnose penyakit ni, melainkan wahyu saja.
Kalau kita sakit apa? Sakit apa? Paru-paru ke, kanser ke, siapa boleh diagnose? Doktor lah yang pakar kan, bukan semua doktor pun. Pakar tertentu saja. Itu pun tengok bukan sini, jumpa pakar lain pula. Itu pun jenuh. Yang kadang-kadang bukan tepat pun. Betul tak? Jadi dalam hal yang ni, penyakit yang lebih bahaya, penyakit mana? Kanser ke nifak? Kalau kanser paling kuat macam mana? Kemo 6 kali, lepas tu kalau tak juga tahan-tahan, lepas tu meninggal, selesai. Tapi kalau yang penyakit kanser tu dia bebas nifak, dia selamat tak? Selamat, kan? Tapi orang yang tak kena kanser, sihat, tapi dia mati juga. Tengok-tengok dia ada satu penyakit yang dia tak pernah rawat pun, dia tak pernah tengok Quran. Orang yang kanser mungkin sibuk dengan Quran. Saya ada seorang ustazah ini, dia ada kanser payudara lah, baru lagi, ustazah kami lah. Saya pun ziarah dia di KL kan. Ini cerita selingan lah, sebagai contoh lah kita kan. Ziarah dia memang boleh tahan jugalah sakit dia. Jadi dia ziarah rumah dia, tengok-tengok dia duduk keseluruhan sekarang, sebab dia dah efek kat tulang belakang dia kan. Doakan dia lah, semoga Allah sembuhkan dia. Tengok dia tengah mengajar Quran lagi kat rumah tu, ajar terjemahan yang kami ni. 2 orang belajar dia lagi. Belajar dengan dia sampai nangis-nangis. Sebab apa? Tengok ustazah dia kesian, tapi dia mengajar lagi. Kita ingatkan dia tengah baring, rupanya tengah mengajar. Semoga Allah pelihara dia, hafizah Allah. Jadi ini benda-benda yang kita kena nampak lah. Penyakit yang paling bahaya apa? Penyakit nifak. Dan antara yang paling ketara ialah ni lah dia, tak ada masa dengan Tuhan. Sedangkan mereka ni Nabi depan dia kan. Mereka ni Nabi dengar ayat-ayat Allah, Nabi wahyu turun masa dia orang ni pun tak boleh dekat dengan Tuhan. Kita pula tiba-tiba Nabi tak ada, ayat Allah pun tak turun dah, tiba-tiba kita lagi buat sambil lewa je. Agak-agak lah, mana lagi peluang besar untuk jauh dengan Tuhan? Mereka ke kita? Kita lah. Mereka kurang-kurang ada Nabi depan mata kan. Tak nak dengar pun duduk dalam tempat Nabi sama-sama. Nabi depan mata, dengar mulut siapa ni? Kita dengar Quran yang ustaz baca, bukan Nabi baca. Mereka dengar Quran yang Nabi baca, pun tak selamat daripada nifak. Tiba-tiba kita ni Nabi pun dah tak ada, ayat Quran bukan Nabi baca, saya yang baca, langsung tak sempurna lah. Tiba-tiba kita buat apa? Buat dek saja dengan Quran, dan kita rasa selamat daripada nifak. Oh, sorry lah, kita lebih risiko untuk ditimpa penyakit munafik. Betul tak? Jadi ini satu benda yang kita kena banyak muhasabah. Dan Allah kata apa? Innal munafiqina humul fasikun. Semua orang munafik ni, mereka lah orang-orang yang fasik. Dan apa yang orang munafik paling rimas? Apa dia? Yang paling dia rimas, siapa tahu? Jawapan dia ada kat sini je. Ayat 64. Jadi orang munafik paling rimas dengan Quran. Sebab Quran semuanya tegur. Sikap kita yang buruk ni. Jadi dia paling rimas dengan Quran. Saya tahu kata apa? Yahzarul munafiq. Hizar ni, hazar ni, rasa rimas, tak seronok, rasa takut, rasa faham, tak selesa. Jadi orang munafik ni sangat rasa apa? Tak selesa bila apa? Antunazzala alaihimus surah, bila turun ayat-ayat atau surah yang apa? Tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Sedangkan turun surah tu nak rawat hati dia, tiba-tiba dia paling rasa rimas. Sampai apa? Rimas dengan Quran, tak boleh lama-lama. Jadi kita kena cek baliklah. Kalau kita ada perasaan tu dengan Quran, kena tengok ayat ni balik, kan? Ini renungan untuk kita sama-sama. Ini cerita siapa ni? Orang munafik zaman Nabi, kan? Yang dekat dengan Nabi. Jadi hari ni kita dah dekat ke jauh? Ya, jauh dengan jasad baginda, tapi dengan ilmu baginda kita dah dekat, dan Allah mudahkan. Jadi kita kena ambil betul-betul supaya terselamat daripada penyakit-penyakit ni. Baik. Ini. Dan satu lagi, cuba buka tadi surah 9 lagi, ayat 78 pula. Jadi Allah tanya sekarang ni kepada kita yang buat perangai-perangai macam ni dengan Allah. Jadi seolah kita ni sebenarnya mengaku beriman, tapi Allah tanya seolah kita tak yakin pun.
yang Allah sedang perhatikan kita. Di ayat yang ke-78 Allah kata apa? Alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anna Allah 'allamul ghuyub. Tidakkah mereka tahu bahawasanya Allah dia sedia mengetahui segala rahsia-rahsia dalam hati mereka dan juga rahsia daripada mulut-mulut mereka ni. Najwa ni apa? Bisikan-bisikan dia, hasutan-hasutan dia, untuk melemahkan orang-orang beriman. Wa annallaha 'allamul ghuyub, dan bahawasanya Allah itu alam apa? Maha mengetahui dan sentiasa mengetahui segala perkara yang tersembunyi, yang gaib. Baik. Dan apa lagi sikap dia lagi? Dia suka melekehkan orang yang buat kebaikan. Ini lagi satu problem yang kita kena hati-hati juga. Dalam surah yang sama, tengok ayat bawah. Sambung baca. Allazina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqati wallazina la yajiduna illa juhdahum. والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. Dan mereka juga adalah orang-orang yang yalmizunal mutawwi'in, suka yang apa? Mencela. Orang-orang yang mutawwi'in apa? Yang suka rela untuk apa? Bantu, memberi manfaat kepada siapa? Orang-orang beriman. Dalam hal macam-macam lah pertolongan, bukan sedekah apa saja, dari apa saja mereka suka tolong, walaupun mereka sendiri apa? Susah. Ini gambaran Allah tentang orang Muhajirin dan Ansar. Kita pernah baca ayat dia dulu dalam surah lain. Wa yusiruna ala ma anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan mereka lebih utamakan orang lain berbanding diri mereka, sampai macam tu. Tapi orang macam ni dia buat ni, dia kena kutuk dengan orang munafik masa ni. Dan juga orang-orang yang la yajidu illa juhdahum. Mereka nak juga tolong walaupun mereka tak ada apa-apa, dengan apa yang paling minimum yang mereka miliki. Jadi orang ni juga dipandang hina oleh mereka ni. Maka oleh kerana mereka buat tu, mereka merendah-rendahkan tu, maka Allah juga apa? Sakhirallahu minhum walahum azabun alim. Allah juga mencela mereka, menghina mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Jadi kalau kita tengok orang munafik semuanya azabun alim. Apa beza azabun alim dengan azabun azim? Dia ada dua, azabun alim dengan azabun azim. Jadi selalunya dalam Quran bila sebut azabun alim ni kan, ini level lebih tinggi daripada azabun azim tu. Dan azabun alim ni semua dituju pada orang munafik. Kenapa? Cuba buka surah 4 ayat 145. 145. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ke surat 101 101. Okey. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Walan tajida lahum nasira.
Sesungguhnya orang-orang munafik itu fid darki, di dalam kerak. Ad-darki itu kerak, bawah sekali lah, di tempat kedudukan yang paling rendah di bawah, yang paling panas sekali lah. Minan nar, di dalam api neraka. Walan tajid lahum nasira, dan tidak sekali-kali engkau dapati mereka ada sebarang penolong. Jadi tempat dia paling dahsyat. Di Abdullah bin Ubay bin Salul lebih teruk kena daripada Abu Jahal lah, bawah lagi. Abu Jahal pernah solat tak belakang Nabi? Tak pernah kan? Kalau ikut logika lah kan, mana nampak lebih baik? Abdullah bin Ubay kan, tapi dia duduk kerak neraka. Apa sebab? Sebab dia buat dua kesalahan. Dia tak beriman dengan akhirat, dan dia bohong dengan apa? Mengatakan dia beriman. Dua salah. Satu tak beriman, sama macam Abu Jahal. Abu Jahal tak beriman dengan akhirat, sebab tu tenang Nabi. Tapi dia tak bohong, dia jujur dengan ketidakimanan dia tu. Tapi yang ni, dia pun sama, dia tak beriman juga, tapi dia bohong pula lagi. Tu dia lagi teruk. Faham? Dan dia lagi mudah untuk buat apa? Untuk menyusahkan Nabi berbanding Abu Jahal. Lagi susah. Nabi terima macam-macam masalah, sampai keluarga Nabi pun ada masalah. Aisyah pernah hadis ifkun tu. Aisyah difitnah, apa dia? Kan, berzina dengan Safwan tu. Tengok siapa punya mulut? Dia juga. Jadi ni lagi dahsyat. Nabi terima cabaran dekat Madinah lah masa ni. Dan balasan bagi orang munafik Allah sebut. Cuba tengok dalam surah 57. Ayat 13. Ke surat 539. Ayat 13 hingga ayat 14. Boleh perhatikan terjemahan dia. Saya baca terus, tengok terjemahan dia. Di firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat. Pada hari ini nanti apa? Orang munafik sama lelaki ataupun perempuan akan berkata apa? Dia akan panggil, berkata kepada siapa? Lil ladzina amanu. Dia akan panggil orang beriman. Maknanya masa ni dia berjalan tak bersama dengan orang beriman tu? Jalan. Untung tak dia? Untung tak? Ada banyak pandangan dalam tafsir, antaranya orang-orang yang ingkar, kan, orang-orang musyrikin Mekah semua tu, mereka dah masuk neraka awal dah. Faham eh? Dah masuk dah, sebab tak ada apalah. Tapi orang munafik apa? Mereka berjalan lagi sampai nak menuju ke titian sirat tu lah, jalan. Dalam keadaan apa? Masa ni jalan kita macam mana? Sebab tempat paling gelap ialah akhirat. Akhirat ni gelap. Akhirat ni cahaya, siapa yang dapat? Cahaya berdasarkan amalan kita tu. Itu je, kan? Jadi dia akan berjalan menuju satu destinasi. Nanti tiba-tiba cahaya dia mula hilang. Nampak tak? Sebab dulu kan dia tipu Allah, sekarang Allah balas balik dengan hal tersebut kat dia pula. Sampai akhirat dia kena tipu lagi. Dan dia sangka okey lah, orang kafir semua dah masuk neraka, dia tak masuk-masuk lagi. Dia pun berjalan dengan orang beriman ni, kan? Tiba-tiba cahaya dia hilang dan makin hilang. Itu dah dia. Jadi ni Allah kata apa? Akhirnya dia kata apa? Dia mula panggil orang beriman yang berjalan tadi. Unzurna naqtabis min nurikum. Tunggu kami nak pinjam cahaya kamu. Ni. Kemudian qila, lalu orang beriman kata apa? Irji'u wara'akum faltamisu nuran. Pergilah kamu, patah balik, cari cahaya kamu sendiri. Kan? Dulu kan mereka buat apa kat orang beriman? Dulu mereka buat macam ni lah pada orang beriman juga. Sekarang hari ni orang beriman pula Allah bagi balas kat mereka. Jadi akhirnya apa berlaku? Faduriba bainahum bisurillahu babun batinatun fihi rahmatu
wa zahiruhu min kibarihi al-azab. Jadi akhirnya mereka pun terpisah di sebalik tembok lah, dinding yang di dalamnya ada rahmat Allah dan di belah luarnya ada azab Allah. Mereka terpisah ketika ni. Jadi lambat sikit dia terpisah, mana lagi okey. Awal-awal dah tahu dah kena hukum ataupun rasa macam selamat, tengok-tengok kena juga benda yang sama, bahkan lagi teruk. Mana okey? Jadi mereka mana lagi lebih tersesa mental, orang munafik ke orang musyrikin yang jujur? Mana tu? Orang munafik lah. Faham lagi teruk mereka kena azab ni. Jadi apa mereka seru, mereka kata lagi ayat yang ke-14, yunadunahum alam nakum ma'akum. Jadi mereka panggil lagi, tak putus asa, panggil lagi orang beriman. Bukankah dulu kita duduk sama-sama dulu? Kan kami solat belakang kamu, kan kami pun bayar zakat, kan kami pun pergi perang sama-sama. Betul tak? Kami buat bersama-sama ni. Jadi bukankah kami dulu bersama-sama kamu? Dia kata. Jadi apa orang beriman kata? Qalu bala, ya memang betul pun. Solat dengan kami, duduk belakang Nabi sama-sama, buat amalan nampak muslim sama-sama, kan? Tapi apa? Walakinnakum fatantum anfusakum. Namun kamu sendiri yang apa? Menfitnah diri kamu. Apa maksud menfitnah diri kamu kat sini? Kamu sendiri yang bakar diri kamu dengan buat bukan kerana Allah. Buat sebab dunia tadi tu. Itu tadi. Jadi wa tarabbastum, dan kamu menunggu apa dia? Kebinasaan orang beriman dulu. Dan wartabatum, dan kamu sendiri ragu-ragu dengan jalan yang kamu sedang lalui ni. Sebenarnya kamu pura-pura je. Kamu pun tak yakin dengan apa yang kamu buat ni. Tak yakin dengan jaminan Allah pun. Dan wa gharaskumul amaniya, dan juga angan-angan dunia telah pun menipu kamu. Jadi kamu buat nampak baik, tapi semuanya tujuan untuk dunia saja. Hatta jaa amrullah wa gharrakum billahil ghurur, sehingga datangnya urusan Allah, iaitu kematian kamu, dan sememangnya apa? Telah memperdayakan kamu terhadap Allah oleh apa? Syaitan dan dunia yang menipu daya. Jadi mereka ni betul-betul menyesal. Dia sangka dia boleh solat dengan Nabi, siap dijubah Nabi lagi kan, dia meninggal tu semua tu. Rupanya tak. Jadi inilah balasan yang Allah beri pada siapa? Orang munafik. Jadi kita balik tutup dengan surah tu, Al-Munafiqun, ayat yang ke-8 tadi. Betul Allah kata apa? Jadi mereka sangka mereka ni dapat kemuliaan dengan buat macam ni di dunia, kan? Sedangkan mereka lupa Allah lah pemilik kemuliaan. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Sedangkan milik Allah lah kekuasaan, kemuliaan, dan milik Rasulnya dan milik orang-orang yang beriman. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Namun akan tetapi orang-orang munafik tidak mengetahui hakikat ni. Jadi apa penyakit besar orang munafik ni? Iaitu dia cinta dunia. Faham? Dia orang Islam yang tak beriman dengan hari akhirat. Ingat tu, munafik istilah dia betul-betul apa dia? Orang Islam tapi tak beriman dengan hari akhirat. Dan amalan dia, faham? Amalan dia tak menunjukkan dia beriman kepada hari akhirat. Lepas tu Nabi bagi tahu dalam hadis, saya tutup dalam satu hadis, dua perkataan. Nabi kata al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijaksana itu ialah orang yang sentiasa menghisap dirinya. Saya ingat saya kena tulis ni. Kita tutup dengan hadis ni sikit lagi. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kemudian wal ajizu man ba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala Allah.
Okey, ni hadis dalam Jami' At-Tirmizi, hadis sahih. Jadi baca al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Ini orang beriman yang sebenar, yang ini orang-orang yang tak beriman sebenarnya. Tengok dia kata, jadi orang yang al-kaisu apa? Orang yang pintar, orang yang cerdik, orang yang bijak sana. Orang yang bijak sana itu ialah mandana nafsahu, orang yang mengira diri dia sendiri, menghisap diri dia. Kemudian apa dia? Macam tadilah kita tadabbur Quran. Kenapa kita tadabbur Quran? Apa tujuan? Untuk hisap diri kita. Aku macam ni ke? Aku kena ubah ni. Ya Allah, ini juga aku pernah buat ni. Ciri-ciri yang sebut ni rupanya ada kat aku. Kita sedang hisap diri kita. Bukan kita ajar Quran tentang orang, bukan. Tapi untuk hisap diri. Ini orang yang bijak. Jadi orang yang sentiasa dihisap diri dia, dia tengok kekurangan dia yang sangat banyak. Lalu dia buat apa? Oh, dia tak senang hati. Dia buat apa? Wa amila. Dan amila apa? Bekerja. Beramal, bekerja. Bekerja untuk kehidupan. Ni kehidupan maksud dia. Bekerja untuk kehidupan selepas mati. Jadi segala kerja yang dia buat dalam hidup, dia kerja untuk mati. Dia kerja untuk kehidupan mati dia. Faham? Tak kisahlah dia bisnes apa, macam Abdurrahman bin Auf. Sebab tu kalau kita nak tengok orang yang bekerja untuk kehidupan selepas mati, siapa yang kita boleh ambil jadi contoh? Para sahabat dia. Orang yang masih hidup sekarang, ustaz pun tak boleh tengok. Belum tentu lagi. Yang boleh tengok para sahabat. Contohnya siapa? Abdurrahman bin Auf, antara sahabat yang terkenal kaya dia kan. Abdurrahman bin Auf dan kita mana lagi kaya? Siapa nak challenge? Ada? Antara bukti dia kaya apa? Setiap tahunlah, dia setiap musim kan, dia akan bayarkan hutang semua penduduk Madinah. Kalau ada hutang, dibayarkan. Siapa pernah bayarkan hutang penduduk Kerian? Ada? Tak ada kan? Faham? Yang dia maintain je, tak silap 40,000 dinar kan. Dia sering bagi je kat Nabi. Dan time perang dia antara banyak menyumbang. Banyak. Tapi dia pernah tak rimas dengan Quran. Dia pernah tak sempat minta maaf dengan Nabi, saya tak sempat nak belajar hari ni. Ada tak? Mana lagi busy cari harta dan lagi banyak harta? Dia ke kita? Mana lagi banyak harta? Dia ke kita? Kita kata kita busy kan? Dia lagi busy kot sebab dia lagi kaya. Tapi dia ada tak pernah tertinggal dengan Quran? Ada tak? Tak ada. Dengan Quran dia sentiasa. Dia hebat dengan Quran juga. Berapa bawah dia main. Macam mana dia boleh buat macam tu? Sebab kerja dia untuk akhirat. Tapi kerja kita untuk dunia kita tu tak sama. Tak sama. Beza dia kat situ. Faham? Betul tak? Setuju ke saya cakap ni? Ke nak bantah ni? Inilah dia. Jadi dia tak pernah jadi alasan untuk apa? Saya sibuk, dia tinggalkan Rasulullah SAW, tak ada. Time perang dia ada je. Dia ada. Betul tak? Hebatnya dia kan. Jadi inilah maksud dia, bekerja untuk kehidupan selepas mati. Kemudian ini siapa pula? Wal ajizu. Apa al-ajizu? Al-ajiz maknanya orang yang lembik, yang lemah. Jadi orang yang lemah ataupun yang kurang cerdas akal dia. Yang lemah akalnya, apa dia? Ialah orang yang hidup dia atba'a nafsahu. Atba'a, mengikuti dirinya, hawa nafsu diri dia. Dia buat hidup dia untuk ikut hawa nafsu. Dan tapi apa? Wa tamanna. Apa ni? Namun dia berangan-angan Allah, ke atas Allah. Faham?
Jadi hidup dia dalam agama pun berangan je, tak ada masalah. Allah kan Maha Penyayang. Jadi dia berangan dia masuk syurga juga. Padahal dia tak buat kerja macam orang yang bersiap untuk mati ni, tapi dia rasa dia juga boleh masuk syurga. Inilah orang yang berangan. Siapa ni? Mungkin saya, mungkin kita semualah. Sebab apa? Bukti dia apa? Kita tak kerja semua-semua pun. Quran pun kita ambil sambil lewa je, tapi kita rasa kita boleh masuk syurga tak? Kita takut rupanya tamanna ala Allah. Sebab syurga dengan harta dunia, dengan harta dunia dengan harta akhirat, mana lagi mahal? Mana lagi mahal? Harta syurga dengan harta dunia mana lagi mahal? Syurga kan? Jadi kita ukur sekarang ni, kita habis berkeras-keras nak dapat harta dunia kan, susah payah kan, yang lagi murah, dengan kita habis berkeras-keras nak dapat harta yang lagi mahal kat syurga tu, mana lagi patut sungguh-sungguh dapatkan? Macam mana? Macam mana caranya? Semua yang kita sebut dalam Quran, lawanlah sikap apa tadi? Sikap nifak itulah. Di kita kena banyak buat aktiviti yang Quran ajar sebenarnya dalam hidup lah. Bila kita tak belajar, kita tak tahu nak buat apa. Kita rasa cukuplah, saya solat, saya zakat kan, hidup sekadar itu saja. Rupanya umat sedang parah, Quran sedang ditinggalkan. Ramai yang tak faham Quran, baca pun tak boleh, kita tak rasa buat apa-apa. Sedangkan yang solat rajin, kita ke Abdullah bin Ubay. Kalau kita alasan tu, cukuplah saya solat, dia pun solat juga tadi. Kita pernah tak ikut Nabi pergi perang? Tak pernah, dia pernah. Jadi kalau kita buat kayu ukur macam tu, tak tahu nak kata apa lah. Jadi kita kena buat kerja yang besar dengan Quran. Apa kerja kita sekarang? Menyambungkan tali Allah dengan semua masyarakat. Quran ni tali Tuhan, tali pencipta dihubung dengan hamba. Sebab tu Jibril datang dari langit. Jibril datang hantarkan Nabi sebab apa? Ketika itu dunia dalam kegelapan, tali hubungan dengan Tuhan telah putus. Manusia tak tahu dah apa firman Tuhan, tak tahu. Dan Nabi datang, Allah hantar Jibril nak sambungkan hubungan pencipta dengan hamba dia. Mewakili siapa? Nabi SAW tu lah. Nabi wakil dia. Dan Nabi telah berjaya tak sambungkan tali yang banyak kepada manusia? Berjaya. Semua tali Allah Nabi sambungkan. Nabi santar, Nabi sambung Quran dengan Abu Bakar, Nabi sambung Quran dengan Umar, Nabi sambung Quran dengan masyarakat Arab, Nabi sambung Quran dengan orang Madinah, Nabi sambung Quran. Dan Umar akan tak sambung lagi dengan 2/3 dunia. Quran ini disebarkan. Betul tak? Ketika itu manusia kenal pencipta. Sebab apa? Manusia firman pencipta. Hari ini apa berlaku? Tali itu sekarang sedang sambung ke sedang terputus? Putus. Orang tak faham Quran dah. Putus. Orang tak kenal Allah, tak tahu apa Allah cakap dengan dia. Allah nak bicara dengan dia, dia tak baca mesej Allah. Macam mana dia nak tahu? Jadi kerja kita buat apa? Sambung balik semua. Macam mana saya nak sambung, Ustaz? Saya pun putus juga. Sambung line kita dulu dengan Tuhan. Dengan Quran ni lah kita boleh sambung hubungan dengan Tuhan, kan? Jadi kita sambung dulu dan kita ajak semua orang sambung balik tali dengan Tuhan. Inilah hablullah. Al-Quran huwa hablullahul matin. Quran lah tali Allah yang sangat kukuh hubungan dia. Jadi bila kita sambung kat dunia, dibawa sampai mana? Sampai akhirat. Allah akan selamatkan kita dalam titian sirat yang kita semua akan lalu nanti, kan? Tadi dah bincang kelas tadi tu. Itulah kerja kita sebenarnya. Kita sibuk dunia macam mana pun, macam Abdul Rahman bin Auf tadi kan, dia tak pernah berhenti dakwah, sampaikan Quran. Dia sibuk, dia uruskan segala harta dia untuk misi besar ni. Inilah orang yang kerja untuk mati. Inilah kerja kita semua. Sama-sama sokonglah apa? Usaha kita nak hidupkan Quran dalam jiwa manusia, dalam masyarakat, supaya orang akhirnya Quran ni, budaya tadabbur ni dah jadi biasa. Kan saya sebut tadi kan? Sampaikan orang yang tak tadabbur rasa malu pula dah. Macam itulah maknanya budaya yang sangat luar biasa dah berlaku. Ini tanda masyarakat tu dah mula sihat, jiwa dah mula segar, roh Quran dah masuk dah tu. Mustahil ke tak mustahil benda tu boleh berlaku? Boleh. Tapi kadang-kadang kita cakap dengan cakap macam angan-angan, boleh tapi tak buat apa. Ni tamanna Allah dah pula. Kena buat betul-betul lah. Siapa yang ada kuasa kena perkasakan selagi masih ditampuk kekuasaan. Bolehlah buat apa-apa program kan, panggil sekolah ke apa ke, itu saya bersedia je, tak ada masalah, insya-Allah. Kan kita usahakan. Itulah dia. Kita tak perlu mengubah sistem sedia ada. Kita menambah dia dengan secara apa tadi saya kata?
secara tidak langsung je cukup lah. Kalau terlalu rasmi ni macam-macam dengan birokrasi payah kan, kita buat tak langsung cukup. Sekurang sentuhan tu dah wujud, ada dah kat mana-mana. Tu saya kata belajar Quran ni kadang-kadang tak perlu nak terlalu macam kita nak buka pasar raya besar, tapi sebiji je ada. Kita buat macam speed march cukup lah. Sikit nampak tapi banyak merata-rata ada. Curug kampung pun ada orang ajar Quran, curug-curug ni pun ada orang ajar faham Quran. Itu yang kita nak buat. Betul tak? Guru-guru dah ada depan ni dah. Ustazah dah ada, ustaz dah ada dah semua. Dah belajar tak ada pun lama dah. Tapi itu yang kita kena usahakan. InsyaAllah mudah-mudahan ada semangat tu terus. Boleh dah? InsyaAllah. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.